Oh Tuhan, tolong jaga ia untukku. Si Wok tu tak ada siapa-siapa, Mak. Dia ada Ros seorang je. Mak cuba bayangkan, Mak. Wok tu daripada kecil sampai ke besar, nasib dia tak pernah lah elok. Daripada kecil bapa dia meninggal. Dengan mak dia sakit. Semua orang pergi sekolah, dia tak pergi sekolah pun, Mak. Dia tak reti mengeja. Dia tak reti membaca. Lepas tu bila dia dah kahwin, dia kena seksa pula, Mak. Mak tak kesian ke dekat dia, Mak? Ros, apa yang kita boleh buat? Kita dah tak boleh buat apa-apa, Ros. Apa yang kita boleh buat sekarang? Kita doa. Mak yakin satu hari nanti dia akan bahagia, Ros. Cuma lambat dengan cepat saja. Tak boleh, Mak. Tolonglah, Mak. Bagilah Ros cari dia, Mak. Tolonglah, Mak. Dia tak ada siapa-siapa pun, Mak. Ya, Mak tahu. Kalau kita tak cari dia, siapa nak cari dia, Mak? Dia seorang-seorang, Mak, kalau waktu. Bagilah Ros pergi. Bagilah, Mak. Dia kawan Ros daripada kecil, Mak. Tolonglah. Ya, Mak tahu dah. Jangan nangis, jangan. Pasal apa yang kau busuk sangat ni? Hah? Oi. Misi. Kau misi. Oi, oi. Misi. Mai. Oi. Sini. 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 Sayang. Lagi sekali ya. Abang nak lagi sekali. Satu kali sayang. Satu kali je lagi. Abang janji. Ini last. Last.